Hari ini, saya menyeru Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Kewangan supaya memberi keutamaan tertinggi kepada pelaksanaan projek EART Johor Bahru. Bandaraya Johor Bahru sudah memasuki fasa pembangunan yang sangat penting dengan adanya RTS Johor Bahru Singapura, ETS ke JB Central dan Johor Singapore Special Economic Zone. ETS KLJB sudah mula beroperasi sejak akhir tahun lepas, manakala RTS dengan kapasiti sehingga 10,000 penumpang sejam untuk satu arah dijangka beroperasi pada awal tahun 2027. Semua ini akan meningkatkan pergerakan manusia, pelaburan dan aktiviti ekonomi dengan ketara. Namun, tanpa sistem feeder atau penyuraian trafik yang cekap, pusat bandar Johor Bahru berisiko menjadi bottleneck besar apabila penumpang RTS, ETS, bas dan e-hailing dan kenderaan bersendirian bertumpu di kawasan yang sama. Orang boleh sampai ke Johor Bahru dari Singapura dengan RTS dan boleh sampai dari Kuala Lumpur dengan ETS. Tetapi selepas tu mereka hendak bergerak ke mana? RTS sahaja mempunyai kapasiti sehingga 10,000 penumpang sejam untuk satu arah. Kalau separuh daripada penumpang bergerak menggunakan bas dan separuh lagi menggunakan kereta, ini bermaksud kawasan kecil ini perlu menampung sekitar 142 buah bas dengan kapasiti 35 penumpang setiap satu, serta sekitar 1,000 kereta dengan kapasiti 5 orang sebuah dalam tempoh 1 jam sahaja. Bayangkan jumlah bas dan kereta yang akan bertumpu di sekitar Bukit Cagar setiap jam jika tiada sistem feeder yang cekap dan berkapasiti tinggi. Projek EART ini telah dicadangkan oleh Kerajaan Negeri Johor sejak April 2024, tetapi selepas lebih 2 tahun, hanya pada 5 Mei 2026, barulah Letter of Intent LOI dikeluarkan. Ini terlalu lambat untuk sebuah projek yang begitu penting kepada Johor dan ekonomi nasional. Kerajaan Persekutuan juga mesti menjelaskan skop sebenar projek ini. Cadangan asal Johor ialah sistem EART bertingkat berasaskan roda getah yang lebih fleksibel, lebih cepat dilaksanakan dan mempunyai kos permulaan lebih rendah supaya tambang penumpang boleh kekal mampu bayar. Namun, laporan media pula menyebut bahawa konsortium yang menerima LOI menawarkan automated people mover berasaskan rel yang lazimnya lebih mahal dan mengambil masa lebih lama untuk disiapkan. Jadi, rakyat Johor berhak tahu adakah projek ini masih EART seperti yang dicadangkan oleh Kerajaan Negeri Johor atau skopnya telah berubah. Saya menyeru Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Kewangan supaya memberi penjelasan segera dan fast track kelulusan teknikal, jajaran, tanah, integrasi stesen, park and ride dan sistem bas pengantara serta menjadikan projek EART Johor Bahru sebagai projek pengangkutan awam keutamaan tertinggi negara supaya ianya boleh mula beroperasi pada tarikh yang paling dekat. Johor Bahru pintu masuk utama Malaysia-Singapura. Dengan RTS, ETS, JSSEZ, tekanan pengangkutan di bandar ini akan naik mendadak. Kalau Kerajaan Persekutuan boleh buat fast track dan laju untuk Pulau Pinang, projek EART Johor wajib juga dipercepatkan. Jangan tunggu Johor Bahru sesak sampai lumpuh baru mau bertindak. Untuk makluman, anggaran sebanyak 280,000 penumpang akan menggunakan RTS Link setiap hari apabila ia beroperasi pada kapasiti penuh. Kira-kira 10,000 penumpang setiap jam pada satu hala. Boleh bayangkan penumpang ETS ke JB Central dan RTS Link dari Singapura ke Johor Bahru tertumpu di kawasan yang sama Bukit Cagar dan JB Central, tetapi tiada rangkaian trafik berkesan untuk menyuraikan kesesakan ini. Jangan tunggu JB sesak lumpuh baru mau bertindak.